Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, mari kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Pertamanya kita melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan kesempatan untuk kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Sekaligus kita duduk sebentar bagi menunggu masuknya waktu isyak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini Allah pandang dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya, insya-Allah. Dan bagi yang belum berniat i'tikaf, sama-sama kita niat i'tikaf di dalam hati. Mudah-mudahan duduk kita ini sentiasa dalam pahala yang akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang bahagia, yang berusaha Datuk Salim selaku pengurusi Masjid Abu Darda Pinang Impian, dan usaha barisan dan tuan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para asatidah, ibu ayah, abang kakak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ni insya-Allah kita akan sambung setelah kita bercuti lama. Jadi insya-Allah kita akan sambung bacaan daripada kitab Penawar Bagi Hati, kitab yang berkat. Mudah-mudahan Allah kurniakan juga keberkatan dalam kehidupan semua, insya-Allah. Seperti biasa kita mulakan dengan zikir. Mudah-mudahan Allah kurnia rasa tenang dalam hati kita semua, insya-Allah. Sama-sama tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. La ilaha illa
Muhammadur Rasulullah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Hantarannya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita akan sambung bacaan daripada kitab An-Nawar Bagi Hati. Cuma malam ni saya minta maaf tak dapat bawa kitab yang banyak untuk rujukan tuan-tuan dan puan semua sebab tadi baru balik daripada kursus daripada Cyberjaya, jadi balik-balik terus bersiap terus sampai ke sinilah. Jadi insya-Allah akan datang kita bawa kitab. Tapi kalau tuan-tuan dan puan dapat beli kitab, dapat baca sendiri, itu lebih baik insya-Allah. Baik. Jadi hantarannya ialah hati manusia dari sudut kelakuan yang datang kepadanya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada di dalam pendahuluan kitab. Jadi bila kita baca kitab An-Nawar Bagi Hati ini, mungkin ada yang tertanya-tanya, kita ni dah banyak kelas dah, tetapi masih lagi kita berada di bahagian pendahuluan. Kenapa? Sebab inilah apa yang saya belajar dulu, inilah yang saya cuba sampaikan kembali pada tuan-tuan dan puan semualah berdasarkan ini. Tapi kalau kita buat style kelas, kelas asas macam kami buat di masjid, itu kaedahnya lain. Cuma kuliah maghrib saya belajarnya begini, maka kita pun sampaikan dalam keadaan begini. Dan kita masih lagi berada pada bahagian pendahuluan, yang mana pada pertemuan yang lepas kita cerita tentang faedah ilmu tasawuf ni apa dia. Dan hari ini kita nak masuk pada hantarannya. Jadi maksud hantarannya apa? Kalau tuan-tuan puan ada kitab, maka di sini hantarannya ini bermaksud maudhu', ataupun apa dia? Perbahasan, ataupun apa dia? Agenda, ataupun apa dia? Topik perbincangan ilmu ini berkaitan apa? Jadi penyusun kitab ini almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah menyatakan bahawa perbahasan ilmu ini adalah berkaitan dengan hati manusia. Jadi kalau kita cerita tentang perbahasan ataupun maudhu' ilmu fiqh tentang apa? Maudhu' ilmu fiqh tentang amalan zahir, kelakuan zahir, apa yang kita buatkan oleh seseorang manusia itu dinamakan sebagai perbahasan ilmu fiqh. Manakala kalau perbahasan ilmu akidah pula adalah berkaitan dengan ilmu pegangan. Di sebalik pemikiran kita bagaimana kita nak memegang sesuatu i'tiqad itu, maka itu perbahasan dari sudut akidah. Jadi perbahasan dari sudut ilmu tasawuf ini adalah perbahasan berkaitan dengan hati manusia. Hari ini kalau kita tengok, dia dah jarang dah kita sebut ilmu tasawuf ni ada diajarkan di kelas-kelas kita. Cuma dia diubah nama kepada ilmu akhlak. Ada tak? Ada. Memang ada ilmu akhlak lah. Cuma kadang-kadang kalau kita tengok buku teks kita itu, ilmu akhlak ini kadang-kadang dimasukkan apa? Dimasukkan contohnya kita menghormati ibu bapa. Contohnya apa lagi? Kita memuliakan jiran. Contohnya apa lagi? Kita menolong orang lain. Itu ilmu akhlak lah, kan? Bila dimasukkan di dalam ilmu akhlak. Dan orang kata ilmu akhlak ni sama dengan ilmu tasawuf. Sebenarnya ada perbezaan sedikit. Kalau memang ilmu akhlak itu mementingkan tentang pembinaan hati yang baik, maka ia boleh dikategorikan sebagai juga ilmu tasawuf. Tetapi kalau kita lihat perbahasan tentang ilmu akhlak ini, kadang-kadang dimasuk elemen-elemen seperti mana yang saya sebutkan tadi, membantu orang lain,
menolong ibu bapa, menghormati ibu bapa, itu semua perbahasan apa? Pada hakikatnya itu sebenarnya perbahasan berkaitan dengan ilmu fiqh. Sebab apa? Sebab dia kelakuan amalan zahir, dia bukan kelakuan hati tu. Jadi hati manusia ni, kita kena belajar apa dia yang berkaitan dengan hati manusia ni, daripada sudut sifat mazmumahnya apa dia, daripada sudut sifat mahmudahnya apa dia. Sebagai contoh, kalau kita dah bicara tentang berhagian taubat, kan, taubat, ramai orang bila kita cerita tentang taubat ini, maka apa yang dia kata, biasanya macam mana nak taubat, biasanya kita kata banyakkan istighfar, banyakkan solat sunat taubat. Betul tak? Sebenarnya ada kesilapan di situ. Bacaan istighfar itu ataupun melakukan solat sunat taubat itu adalah amalan zahir, sedangkan taubat yang hakiki itu adalah amalan hati. Jadi kita kena bezakan antara itu. Jadi macam mana nak taubat ni? Itu nanti kita akan belajar di belakang nanti, insyaAllah. Kita sampai, mungkin panjang lagi masa perjalanan. Dia ada rukun-rukun dia ada cara kita nak memasakkan di dalam hati akan erti taubat yang sebenar. Jadi adakah kita tak perlu istighfar? Perlu juga istighfar. Sebab istighfar juga disunatkan untuk kita selalu perbanyakkan istighfar dalam kehidupan seharian. Solat sunat taubat hari-hari nak buat, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi yang hakiki bukan itu. Sebab apa? Sebab ada orang yang boleh istighfar sehari 1000 kali, tetapi sedangkan hatinya tetap taubat. Dia tak taubat langsung. Saya pernah kenal ada, tapi imam tu dah berhenti lah. Imam, ada seorang imam tu, dia bukan dia imam di dalam karyah nilai ni, ada karyah luar. Jadi kita kenal dia sebagai seorang yang kuat datang majlis zikir, bagus, alhamdulillah, masya Allah. Tapi dia ada satu tabiat dia yang tak baik, yang dia reveal kepada saya, yang dia minta saya tunjukkan jalan pada dia macam mana nak buat. Apa masalahnya? Masalahnya adalah dia ini kecanduan filem porno. Dia kecanduan filem-filem yang tidak baik ni. Padahal kalau kita nampak, tengok zahirnya itu, kita nampak dia rajin, kan? Dia imam di satu surau tu. Jadi kita nampak dia rajin lah zikir, majlis zikir, datang itu datang ini datang. Tetapi dia kerap mengulang perkara tersebut, sehingga yang menyebabkan dia datang jumpa saya tu adalah kerana apa? Dalam satu majlis zikir, majlis doa selamat. Jadi dia kondak satu majlis zikir ni dalam taman dia tu. Jadi bila dia kondak tu, dia terkilas pandang terhadap seorang perempuan muda lah, perempuan lebih kurang baya-baya dia juga. Dan akhirnya apa berlaku? Maka berlakulah pertukaran nombor telefon antara kedua-duanya. Bila berlaku pertukaran nombor telefon, maka malam tu balik daripada doa selamat tu, mereka video call antara satu sama lain, dan berlakulah perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Dia menangis-nangis jumpa saya. Cumanya nak kata apa? Rupa-rupanya bila kita selidik, rupa-rupanya dia kecanduan filem tersebut. Jadi bagus tak dia rajin datang majlis zikir? Bagus. Tetapi persoalannya, taubat itu di mana? Kita nak sudutkan. Kita zikir subhanallah, istighfar, bagus. Solat sunat taubat, bagus. Tetapi macam mana kita nak memposisikan taubat di dalam hati kita itu? Itu yang kita nak belajar. Nanti kita dalam bab marah, contoh. Dalam bab marah pula, hari ini kadang-kadang kita banyak nak marah itu, nak marah ini. Contoh kita nak marah anak, contohlah katalah anak kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi macam mana kita nak memposisikan marah itu di dalam hati kita dan dalam tindakan kita? Adakah kalau kita marah anak kita itu, kita boleh buat apa saja? Kita boleh menampar muka dia ke, ataupun kita boleh buat apa saja? Kita boleh memukul dia apa saja? Jadi dalam bab ini, sebab itu kita nak belajar untuk mengawal kemarahan tersebut. Dalam bab sifat mazmumah nanti kita akan sampai nanti. Macam mana kita dah tahulah, basicnya itu kita tahu sikit. Cuma kadang-kadang kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita tu, dia agak sukar. Contoh macam kita tengah memandu, contoh tiba-tiba ada pula kereta boleh potong ataupun terlanggar kereta, kan? Pada ketika itu macam mana kita nak kawal kemarahan kita bila mana kita turun daripada kereta itu? Kita beberapa bulan yang lepas kita viral bila mana ada kereta yang berlanggar antara satu sama lain. Maka ada perempuan yang melanggar, yang dilanggar keretanya itu menampar kepala pakcik yang
yang sedang bawa kereta itulah kan, kita tengok video tersebut. Tapi persoalannya, ketika mana marah itu hadir di dalam hati kita, macam mana kita nak memposisikan marah itu? Sebab itu nanti insya-Allah kita akan sampai masanya satu ketika nanti insya-Allah. Jadi maudhu' perbahasan berkaitan dengan ilmu tasawuf ini adalah hati manusia, yang mana dengan itu nanti akan datangnya kelakuan kepada kita. Kelakuan yang datang kepada hati kita tersebutlah. Jadi hukumnya pula apa dia? Hukumnya ialah fardu ain ke atas setiap yang berakal serta baligh. Hukumnya di bawah tadi kita atas sebut hantaran. Okey, maudhu' perbahasan ilmu tasawuf kita tahu, maka dia berkaitan hati. Ada orang yang tak nak sebut ilmu tasawuf ni, dia nak sebut ilmu tazkiyatun nafs. Boleh tak? Boleh, terpulang lah. Kalau dia tak nak sebut ilmu tasawuf tu, nak sebut ilmu tazkiyatun nafs, terpulang. Yang penting dia punya posisinya tetap berkaitan dengan ibadah hati, berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan hati. Dan hukum kita nak belajar perkara ini pula, hukumnya ialah fardu ain. Hukum ilmu ini, hukum belajar adalah hukumnya fardu ain ke atas setiap orang yang berakal serta baligh. Kalau kita belajar dulu-dulu, kita terus sambung akil baligh. Orang Melayu kita selalu sebutlah akil baligh. Sebenarnya dia terpisah di situ, dia ada berakal serta baligh. Jadi syarat mukallaf ini dia ada 4. Kalau kita ingat balik, kita rewind balik, syarat mukallaf ni maksudnya apa? Menyebabkan sesuatu ilmu itu dibebankan ke atas seseorang itu, yang diwajibkan ke atas seseorang itu. Kita belajar, kita tahu ilmu akidah, fiqah dan tasawuf. Maka bila mana kita nak diwajibkan untuk belajar perkara ni? Bila mana ada 4 ciri ni. Pertama tadi kita cerita tentang berakal. Maknanya kalau kita berakal tu tuan-tuan perempuan tahulah, bila mana kita ni tak gila dan sebagainya, maka kita dikategorikan sebagai orang yang berakal, maka kita wajib belajar tentang ilmu-ilmu yang disebutkan tadi. Kemudian baligh, yang kedua baligh. Baligh ini boleh terjadi atas beberapa faktor. Antaranya kita tahulah ada beberapa faktor yang terjadi kepada lelaki, ada beberapa faktor yang terjadi kepada perempuan. Ada yang boleh terjadi kepada kedua-duanya. Nanti tuan-tuan perempuan bukalah balik kitab nanti apa yang membezakan perkara tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan salamatul hawas, ataupun panca inderanya itu sempurna. Kalau kita tahu panca indera ni, kita biasa panca indera ni ada 5 kan. Pertama apa? Mata kita, kemudian telinga, kemudian kita ada apa? Deria, kita ada deria lihat lah, kemudian deria mendengar, deria bau, deria rasa, deria sentuh. Itu biasalah 5 deria kita, 5 panca indera kita tu. Tetapi yang dimaksudkan sempurna panca indera yang di dalam syarat mukallaf ni, dia hanya 2 saja, iaitu dari sudut deria lihat dan juga deria pendengaran. 2 itu saja. Walaupun hakikatnya ada 5, tapi yang disebutkan di sini adalah 2. Jadi kalau seseorang itu daripada lahir dia ini memang dia tidak mendengar dan dia tidak dapat melihat, maka tidak wajib ke atasnya untuk belajar tentang apa yang disebutkan tadi. Sebab apa? Sebab memang dia tidak ada keupayaan untuk belajar daripada perkara-perkara yang kita nak ajar. Ada tak orang ni? Jaranglah ada orang begini. Sebab kadang-kadang paling tidak pun mungkin ada orang begini. Saya pernah dengar ada kisah, ada juga orang yang dilahirkan begitu, tetapi kalau ada pun dia jarang-jarang. Mungkin yang ada, mungkin dia buta daripada lahir tapi pendengaran dia tu dengar. Ada pula yang mungkin pendengarannya itu tak dengar tetapi matanya itu boleh melihat. Maka kalau salah satu itu berfungsi, maka dia tetap diwajibkan ke atas mereka ini, fardu ain ke atas mereka ini untuk belajar berkaitan dengan ilmu tasawuf. Jadi kalau kita ini sebagai seorang orang yang memang lahir-lahir, alhamdulillah Allah kurniakan kesempurnaan untuk kita melihat, Allah kurniakan kepada kita kesempurnaan untuk mendengar, maka apatah lagi kita nak kena belajar ilmu fardu ain. Dan ilmu fardu ain ini, selagi mana kita tidak melengkapkan perkara-perkara tersebut dalam sehari-hari, dalam kehidupan, tak kiralah kita dah umur berapa tahun sekalipun, selagi mana tidak lengkap ilmu ini, dan tetapi kita tidak ada usaha untuk melengkapkan ilmu ini dalam kehidupan seharian,
maka seseorang itu akan mengekali dosanya kepada Allah. Kalau dia tak ada masa, ni tuan-tuan puan-puan ni alhamdulillah datang ni, insya-Allah tak ada masalah. Cuma kita nak cerita ni, orang yang kat luar sana ni kadang-kadang yang tak sempat nak belajar ni, maka apa yang berlaku? Maka selagi mana dia tidak berusaha untuk mencari ilmu supaya dia boleh amalkan, dari sudut etikadnya dia boleh amal, dari sudut fiqahnya dia tahu nak beramal, daripada sudut tasawufnya ataupun ilmu hatinya dia tahu nak amal macam mana, maka pada ketika itu dia akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang berdosa kepada Allah. Saya dah pernah ulang sebelum ni, saya ulang balik, mungkin ada yang baru teringat. Pernah satu soalan saya dah dengar Maulana Lutfi Muharram hafizahullah, ditanya soalan dalam satu temu bual dalam radio IKIM. Ditanya bagaimana keadaannya orang, seseorang yang sibuk bekerja pagi, petang, siang, malam, bekerja untuk menyara keluarga, tetapi tidak memposisikan dirinya itu untuk belajar ilmu fardu ain. Tak ada masa nak belajar ilmu fardu ain. Apa kata Ustaz Lufi? Ustaz Lufi kata, Maulana Lutfi Muharram kata, dia ini berada di dalam keadaan berdosa, kan? Sebab tidak kita diciptakan ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau kita tidak belajar ilmu-ilmu yang boleh memahamkan cara untuk kita ini belajar ataupun mengetahui cara-cara berkaitan dengan fardu ain, mana mungkin kita nak berhadapan dengan perkara ini. Kadang-kadang ada juga setengah kes, tuan-tuan puan-puan. Contoh, saya bagi contoh. Ramai orang, kalau orang nak masuk Islam ni, dia hanya memahamkan tentang aspek akidah, aspek fiqh. Ramai tak? Memang ramai. Tapi kadang-kadang dia tidak mementingkan tentang aspek tasawuf tu, aspek hatinya macam mana. Jadi bila mana ada sesuatu berlaku, contoh, ada sebahagian yang masuk Islam ni, dia berkahwin. Dia masuk Islam sebab apa? Sebab dia suka pada seseorang dan dia nak berkahwin. Jadi bila mana dia berkahwin, kan? Tetapi bila mana ada sesuatu perbuatan yang berlaku di dalam rumah tangganya sampai cerai, maka apa berlaku? Maka sebahagiannya itu boleh saya katakan murtad kembali. Sebab apa? Sebab dia tidak memahami dengan sebenar-benarnya cara dia nak memposisikan hati dia yang tergurus itu di dalam pada perkara-perkara itu. Dan benda ini bukan sekadar berlaku kepada mu'alaf, tetapi juga berlaku kepada sebahagian daripada kita. Kalau kita tidak belajar daripada awal, tidak memposisikan 10 sifat mazmumah itu macam mana, 10 sifat mahmudah itu macam mana, maka ini ditakuti akan menyebabkan apa perlakuan kita dalam kehidupan seharian kita tersasar daripada apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum nak belajar ilmu tasawuf ini hukumnya adalah fardu ain. Sebab itu kalau kita nak lihat ilmu fardu ain yang boleh kita tengok kalau dalam bab tasawuf ini, yang asasnya adalah kitab Penawar Bagi Hati lah. Tapi kalau tuan-tuan, saya tak pasti di sini ada tak pengajian kitab Hidayatus Salikin contohnya lah. Kitab Hidayatus Salikin dia yang diterbitkan lebih kurang tahun 1100 lebih kurang. Dalam kitab tu disebutkan bahawa sekurang-kurangnya ilmu tasawuf itu adalah daripada kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah, Minhajul Abidin. Tetapi selepas beberapa tahun selepas itu, pada tahun 1378 Hijrah, maka lahir kitab ni, kitab Penawar Bagi Hati. Maka ini pun asas daripada kita nak belajar berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan ilmu tasawuf yang asas. Kalau di Masjid Datuk Kelana Petak Ulama Sungai Ujung Putera Nilai itu, kami guna kitab Asas-Asas Fardu Ain, Ustaz Muhadir Haji Jod. Itu pun bagus. Dia asas, memang betul-betul asas lah, basic. Ilmu akidah ada dalam tu, ilmu fiqh ada dalam tu, ilmu tasawuf ada dalam tu. Cuma kalau kita nak kata dari sudut perbahasan yang lengkapnya, saya boleh kira kitab Penawar Bagi Hati ini antara kitab yang terbaik lah. Sebab kitab asas-asas fardu ain tu dia memang asas sungguh, dia tak ada dimasukkan dengan ayat Quran dan sebagainya. Cuma kalau dalam kitab Penawar Bagi Hati ni, kita akan dapat tengok beberapa ayat-ayat dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita jadikan pedoman. Jadi ini antara kitab Penawar Bagi Hati yang boleh kita ni. Dan bila mana kita berada di dalam masjid ini, kalau ada kuliah-kuliah berkaitan dengan fardu ain, terutamanya ilmu akidah, fiqh dan tasawuf, maka keutamaan kita untuk duduk dekat-dekat untuk kita belajar.
Jadi seperti mana contoh macam orang-orang perempuan kan, orang-orang perempuan ni kalau ikut hukum fiqahnya lah, hukum fiqahnya dia ini lebih afdal solatnya di rumah, afdalnya lah. Tetapi bila mana membuatkan mereka ini afdal salat di masjid? Bila mana ada ilmu fardu ain yang boleh dipelajari di masjid tu, ataupun ada ilmu-ilmu lain yang boleh dipelajari di masjid tu. Jadi kalau tuan-tuan perempuan ini contoh, perempuan lah terutamanya, bila mana ada kelas-kelas pengajian ni nak datang masjid, boleh tak? Tak ada masalah. Sebab ada juga sebagian asatizah di luar sana yang sepandangan terpencil lah, yang masih tidak membenarkan perempuan ini datang ke masjid. Tapi sebenarnya boleh kalau ada ilmu yang lebih baik yang boleh dia belajar di masjid. Jadi antaranya ilmu tasawuf ni. Jadi kalau dia datang masjid semata-mata untuk apa? Untuk belajar ilmu fardu ain, bukan nak solat berjemaah ni. Solat jemaah ni sebagai sampingan lah. Maka dia dihukumkan lebih baik dia ke masjid berbanding dia solat di rumah. Bagaimana pula ada yang tanya mungkin, Ustaz macam mana pula suami saya tak bagi ke masjid? Mungkin dia ada cemburu yang tinggi, dia tak boleh ke masjid. Sedangkan saya nak datang ni kuliah fardu ain ni, kuliah akidah ni. Kalau betul niat dia itu semata-mata untuk datang kuliah fardu ain tadi, maka sepatutnya pada ketika itu dia perlu utamakan kuliah fardu ain berbanding dengan cakap suami dia. Sebab apa? Sebab selagi mana ilmu fardu ain dia itu tidak penuh di dalam dadanya, yang sehingga kalau dia tak amalkan perkara tersebut, dia boleh mengekalkan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada orang yang menghalang, termasuklah suami dia sendiri yang menghalang untuk belajar ilmu fardu ain, maka apa berlaku? Maka suaminya itu sendiri tergolong dalam kalangan orang-orang yang berdosa. Sudahlah dia tidak memberikan ilmu kepada isteri dia, tetapi bila mana ilmu isteri dia nak pergi belajar, dia pula halang. Jadi ini perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Sebab itu penting untuk kedua-dua pasangan ini, lelaki dan perempuan ini, bukan sekadar lelaki saja. Kadang-kadang ada sebagian jemaah yang lelaki ini dia kerap ke masjid, bagus, datang dengar majlis-majlis ilmu, bagus. Tapi bila balik rumah, dia selalu marah isteri dia pasal isteri dia tak faham pun. Ustaz kat masjid kata kita kena buat macam ni, awak tak buat macam ni. Macam mana orang di rumah tu nak buat begitu kalau dia sendiri tak bawa orang rumah tu faham tentang agama? Ramai orang lelaki dia datang masjid, bagus, tak ada masalah. Bila balik rumah dia marah isteri dia sebab tak faham agama. Macam mana orang perempuan nak faham agama kalau kita sendiri sebagai lelaki tidak bawa dia untuk faham agama? Jadi kalau kita sendiri orang lelaki tak boleh nak memahamkan dia, tak boleh nak ajar dia kat rumah, contoh, kitalah yang kena bawa dia datang ke kelas-kelas pengajian ilmu agama ini supaya menambahkan lagi kefahaman kita. Daripada orang rumah kita contohnya di rumah itu selalu tengok handphone ke, tengok cerita lelaki itu ke dan sebagainya, contohlah kan. Jadi apa berlaku? Kita nanti akan masuk ke bab yang pertama nanti. Bab yang pertama kita akan masuk 7 anggota zahir yang perlu kita jaga. Antaranya adalah mata, antaranya adalah telinga kita. Jadi bila seseorang itu selalu tengok tentang satu perkara, contohlah drama-drama di TV contoh, dia sepatutnya kalau orang-orang yang belajar kuliah maghrib ni ataupun belajar di mana-mana, maka dia tahu nak memposisikan dia punya anggota zahir tu kat mana. Contoh macam kalau dia dah biasa datang pengajian-pengajian, kadang-kadang dia malas nak tengok TV dah. Nak tengok TV boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cumanya bila dia dah biasa datang kelas-kelas agama, kadang-kadang dia malas nak tengok TV. Tapi kalau bagi orang yang memang dia datang kelas agama tapi TV pun setiap hari buka, tak boleh lepas tengok drama-drama bersiri-siri tu kan, macam-macam drama, lepas habis ni, lepas drama ni, maka apa berlaku? Semua elemen drama tu akan masuk di dalam mata dia, akan masuk ke telinga dia, yang mana dia akan menatijahkan kepada kolam hati dia tu macam mana kan? Dia dengar cerita, dia dengar orang ni, lelaki ni buat kat macam ni, yang ni macam ni, buat kat ni. Kalau filem tu memaparkan perkara-perkara yang baik, tak ada masalah. Itu memang banyaklah, ada beberapa filem-filem yang baik, itu tak ada masalah. Tapi kebanyakan filem kadang-kadang dia disadur dengan elemen-elemen yang tidak sepatutnya. Macam yang ada filem-filem yang banyak ataupun drama-drama yang mulutnya sentiasa mencarut. Kita dengar, kita tengok macam biasa saja, tetapi dengan sebab pelakon tu mencarut, dia masuk dalam telinga kita kan.
Bila kita lihat pelakon tu, contoh tak tutup aurat dengan sempurna, tak kira lah lelaki ke perempuan ke, dia masuk dalam mata kita, dia akan memberi kesan kepada hati kita. Bila hati kita terkesan, di situlah hilangnya kekhusyukan kita nak ibadah nanti. Sebab itu orang-orang yang sentiasa nak belajar ilmu tasawuf ini, dia makin banyak belajar ilmu tasawuf ini, maka dia kadang-kadang dia tak berahi sangat nak tengok TV ni. Dia tak berahi sangat dia nak dengar radio-radio ni. Kalau dia buka, dia masuk kereta pun dia tak ada dah nak buka Era ke, dia tak adalah nak buka radio-radio yang biasa-biasa ni ke, tak ada. Mungkin dia buka Ikim ke, Zayan ke, ceramah-ceramah ke dan sebagainya lah, contoh. Jadi persoalan malam ni kita nak tanya adalah sejauh mana hati kita ini telah kita fokuskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena renung-renungkan. Pengajian kita pada malam ni dan malam-malam yang lain sepatutnya membuatkan kita semakin hampir kepada Allah. Bukan dia berada di dalam level yang sama. Dia datang masjid dengan kuliah, balik levelnya sama je. Selalu saya sebut dalam talqin saya kalau kat kubur, kan, ramai orang dia pergi kubur macam tu, balik kubur macam tu juga, kan? Sedangkan bila mana sepatutnya dia pergi kubur, dia memberi kesan dalam hati dia, kan? Sebab antaranya cara kita nak mengingati mati adalah kita ke kubur. Jadi bila dia pergi kubur, menziarahi kematian, mengiringi jenazah sampai ke kubur, tapi bila baliknya sama, maka tak ada apa-apa perkara yang baiklah berlaku pada diri dia. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah padanya kebaikan, maka Allah akan berikan kefahaman terhadap agama ni. Jadi dengan sebab kita belajar tentang ilmu tasawuf ni, mudah-mudahan hati kita ni tak terlalu berahi sangat nak dengar itu, tak terlalu berahi sangat nak tonton itu, tak terlalu ni sekarang ni banyak makanan-makanan viral contoh, kan? Asal viral makan, asal makannya dia makanan viral, kan? Jadi bila orang yang belajar ilmu tasawuf ni terdengar ada makanan viral ni, oh dia akan selidik dulu, ini ada halal ke haram ke. Dan sekarang ni banyak makanan-makanan viral berkaitan dengan aiskrim lah, lepas ni satu, lepas ni satu, macam-macam viral. Kadang-kadang kita tengok macam tadi petang saya tengok ada satu influencer, dia buat video dekat kedai makan Cina. Kedai makan Cina, dia buat satu video lah, orang Melayu gitu. Jadi ada orang Cina datang kat dia, dia cakap, abang Islam kan, sini tak halal punya restoran. Dia kata tak halal. Jadi dia kata saya minum air je, saya tak makan pun, saya minum air saja. Kalau betul-betul kita memahami tentang ilmu tasawuf ini, kita tak akan tergamak untuk membiarkan apa yang masuk di dalam mulut kita itu, di dalam perut kita itu berkaitan dengan perkara-perkara yang syubhat. Kita dah tahu tentang berada di dalam situasi itu, pastilah mungkin kebersihannya itu tidak dijaga dengan baik, mungkin ada bercampur bau, bila mana air itu bercampur dengan air basuhan babi dan sebagainya, pastilah ia bercampur bau kan di situ. Jadi syubhahnya di situ, walaupun tak ada nampak hakikatnya ada babinya dalam airnya tersebut, tetapi kita tahu bila bercampur bau tu ada syubhah. Jadi kalau kita betul-betul belajar tentang ilmu tasawuf ini, maka kita tak tergamak untuk melakukan perkara-perkara yang tersebut. Nanti kita akan tengok secara detail, dan saya cuba nanti kalau ada rezeki kita akan kaitkan dengan isu-isu semasa yang ada dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Itu contohlah makanan contohnya, tangan, lidah dan sebagainya, apa yang kita nak cakap. Ni isu apa-apalah dekat Facebook, kadang-kadang kita nak tulis laju je, kita nak komen dekat Facebook ke dekat mana-mana, laju kita nak komen, padahal kita tak tahu pun tentang hakikat orang itu. Jadi kalau kita tak tahu tentang hakikat seseorang itu, tentang sesuatu isu berlaku, kita diam-diam saja. Jangan kita termasuk di dalam perkara tersebut, sebab kita takut kalau kita tersilap dalam menghukum sesuatu perkara. Jadi ini hukumnya adalah fardu ain. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan saya perlu ingatkan juga, ada sebahagian orang ni dia nak amal ilmu agama, dia nak amal separuh-separuh. Dia nak belajar akidah aja contoh. Ada orang yang dia nak belajar fiqh aja. Dan kadang-kadang ilmu tasawuf ni dia dikesampingkan, diketepikan. Sedangkan Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan
innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam itu kafah, sempurna, masuk sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu mengikuti tipu daya syaitan, kelakuan syaitan. Sesungguhnya innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya bagi kamu itu mereka ini adalah musuh yang nyata. Jadi ayat yang pertama tadi kata masuk Islam dengan sempurna. Di belakang ini pula wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut syaitan. Jadi kalau sebagian orang dia pelik, kenapa kaitan jangan ikut syaitan depan ini masuk Islam dalam keadaan yang sempurna? Jadi asalnya apa dia? Mafhumnya di situ adalah maknanya kalau kita belajar Islam ini, masuk Islam itu dalam keadaan yang ini kita ambil, yang ini kita buang, yang ini kita ambil, yang ini kita buang. Itu maknanya kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang tidak mengikuti Allah, tetapi bahkan mengikuti syaitan dalam kehidupan. Sebab itu di belakang itu wala tattabi'u khutuwat. Kalau memang dia buang agama, memang dia tak beriman, itu memang sahlah, memang dia bukan orang-orang beriman. Tapi Allah berfirman tadi, wahai orang-orang beriman, ni kita semua ni orang-orang beriman insya-Allah, masuklah kamu dalam agama kamu ini dengan keadaan sempurna. Maknanya kita kena belajar sungguh-sungguh. Bukan kita nak belajar fiqh dia, bukan kita nak belajar akidah dia, itu asas kita dah tahu dah insya-Allah. Cumanya macam mana kita nak berjuang memposisikan hati kita ni dalam setiap jam dalam kehidupan seharian kita. Sebab ilmu tasawuf ini satu-satunya ilmu yang kita amalkan selama 24 jam dalam kehidupan kita. Kalau ilmu fiqh, solat, time solat je. Kalau kita nak baca Quran, time baca Quran je. Kalau kita puasa, time puasa je. Dalam kita menunaikan ibadah haji, masa ibadah haji je. Tetapi ilmu tasawuf ni setiap jam, setiap minit tu kita sentiasa amal. Saya yang bercakap di depan ni pun, hati saya kena sentiasa untuk berlawan dengan perkara-perkara yang boleh mengganggu gugat hati saya. Sebab tu saya pernah sebut juga, saya tak pasti saya sebut di sini ke di kelas lain, tetapi saya sebut ujian kepada para pendakwah seperti kami ini adalah supaya kami tidak menjadi seperti kain lap. Kita lap meja, kan ada kain lap, kita lap meja, kan? Apa berlaku kat meja tu? Meja tu bersih. Bersih tak? Bersih. Tetapi apa berlaku kat kain lap tu? Kain lap tu kotor. Itu juga ujian kepada orang yang kat depan ni, yang bercakap ni. Sebab tu tuan-tuan perempuan yang duduk di majlis saya pun sama juga. Jadi setiap masa kita diuji. Bila mana orang tengok kita duduk rajin datang kelas, rajin datang Masjid Abu Darda ni, setiap kali program kita datang, setiap kali ada bacaan Quran kita datang, hati kita mula dimasuki. Cobaan daripada syaitan tu nak masuk. Riaklah kau, kan. Orang lain semua teruk, tak nak datang. Yang luar semua teruk, kita je yang baik. Jadi kalau kita kita tak tepis perkara-perkara tersebut, maka kita takut, maka kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang terbuat perkara-perkara yang mazmumah, sifat-sifat mazmumah dalam hati yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, cukup sekadar tu. Di kesimpulannya adalah kita tahu pada malam ni maudhu'nya ilmu tasawuf ni khas berkaitan hati, bukan berkaitan dengan kelakuan-kelakuan zahir. Dan hukum kepada kita semua untuk belajar daripada A to Z berkaitan dengan tasawuf ini adalah fardu ain. Selagi mana kita tak berusaha untuk belajar perkara ini sampai habis, maka kita mengekali dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang sentiasa nak belajar. Dan kalaupun Allah SWT mengambil nyawa kita dalam keadaan kita belajar, mudah-mudahan kita ada alasan bahawa kita telah mencuba untuk belajar, dan mudah-mudahan Allah hilangkan ataupun jauhkan kita daripada azabnya insya-Allah. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim.